Just in case korang teringin nak makan dekat Madam Kwan tapi tak tahu nak order apa, jom Lina bawa korang kita pergi makan dekat Madam Kwan yang outlet dekat Aeon Tebrau, Johor Bahru. Jujur Lina sendiri kalau setiap kali masuk Aeon Tebrau nampak Madam Kwan ni macam blur, tak tahu nak makan apa. So kali ni kita order diorang punya nasi lemak rendang daging. Walaupun makan nasi lemak dekat dalam kopitiam, tapi rendang daging dia ni sedap, beralaskan daun pisang. Aroma makan nasi lemak tu memang terasa. Apa lagi yang favourite Lina dekat sini, semestinya char kway teow goreng. Rupanya Madam Kwan ni pemurah. Dia punya portion satu orang makan macam dua orang makan. Memang banyak. Walaupun portion dia banyak, tapi udang dan sotong dia memang cukup untuk portion ni. Rupanya dekat sini sambal petai udang pun ada. Kuantiti petai dia memang banyak. Korang ni boleh makan 2 hingga 3 orang. Dekat sini ada juga mix sate. Kalau korang nak tahu, kuah dia ni memang pekat dan sedap. Portion dia pun besar. Memang puas hati kalau makan satu cucuk. My number one favourite dekat sini banana fritters ni. Banana fritters ni kalau korang suka dessert, yang ini jangan kongsi tau. Walaupun pisang tapi tak terlalu muak ataupun manis. Lastly, untuk air jangan lupa ambil diorang punya white coffee ice dengan teh tarik ais. So korang dah tahu nak makan apa dekat sini lepas ni kan? Thank you for watching. Bye.